Okey. Dah ready ke belum tu? Dah ready lah, of course. Sahur. Kita ada 5 minit je tau. Ha? 5 minit? 5 minit. Boleh. Sempat siap ni. Apa nama menu ni? Nama menu ni adalah Milo Avocado Milkshake. My milkshake that is better than yours. I like that. So sekarang ni jangan tekan-tekan saya. Biar saya nak buat Milo Avocado Milkshake ni tanpa ada gangguan Tak boleh, kena ada. Kena ada? Kena. Okey, 5 minit dari sekarang. Okey, go. Sebelum ingredient, kalau yang tak kenal Cherry ni, siapa anda sebenarnya? Okey, Assalamualaikum semua. Nama diberi Sherry Natasha Izora Albukaria. Taklah, nama betul saya Sharifah Maria binti Syed Abdullah Al-Haddad. Tapi nama glamour Sherry Al-Haddad. Kadang-kadang orang ingat Mimi Lana. Bahan-bahan yang diperlukan. Milo 3-in-1 pack, avocado aka alpukat 800 ml, susu low fat, ais batu. Cara-cara nak membuatnya mudah saja. Sebelum tu. Apa lagi? Manis atau savory? Aiskrim manis. Bangun alam sekali atau banyak kali? Ais snooze. Pernah skip sahur? Pernah. Of course pernah skip sahur. Boleh buat ke ni? Buatlah. Masa berjalan tau. Okey. Dah berjalan dah? Berlari dah ni. Paling susah nak jaga apa? Masa puasa. Jaga mulut. Saya suka tidur atau makan di bulan puasa? Tidur. Avocado pakai separuh je. Sahur wajib ataupun optional? Memang sangat wajib sebab bulan puasa Sherry akan kerja. Jadi bila kerja kita perlukan tenaga sepanjang hari. Air kosong ke air manis? Awak ni tanya kita soalan macam tu. Awak nampak kita manis kan? Keras pula yang ni Sahur berat atau ringan? Saya suka sahur yang berat. Masak atau beli? Beli. Sahur bangun awal atau last minute? Suka bangun awal-awal. Sebab kalau last minute nanti takut rasa macam tak cukup makan. Minum dulu atau makan dulu? Siapa boleh buka? Minum dulu. Pernah tak tengah masak sahur tu separuh tidur? Pernah. Ada satu kali tu makan sambil tidur. Tapi still mengunyah. Hebat bukan? Kita masukkan avocado ke dalam ni. Kemudian kita masukkan satu pack Milo 3-in-1 kita ni. Paling malas nak masak apa sahur? Paling malas nak masak makanan yang berat. Tapi suka makan berat. Sebab itulah kita beli. Tidur lewat atau tidur awal? Tidur awal. Beauty sleep is important. Lepas tu kita masukkan whole low fat milk ni. Tuan producer jangan kacau saya ya. Seterusnya kita masukkan ais batu. Sebabnya memang tak boleh bangun sendirilah. Kena orang kejutkan lah. Ya, suami kita kejutkan. Sayang, bangun sayang. Sahur. Masa berjalan. Kejap ya, Cik. Biasalah, ni blender orang. Sahur paling memorable? Ketika kita bersahur bersama dengan kawan-kawan di hostel. Mana pula buka Okey, tak ada. Okey. Masa tinggal berapa minit, Cik? Kita lagi 30 saat. Cik, berapa, Cik? 30. Dah nak siap dah, Cik. Cik, teruskan tanya kalau ada soalan. Bagi satu tip macam mana kekal istiqomah masa berpuasa. Sahur, makanlah makanan yang memberikan tenaga supaya kita tak mudi hari tu. Jadi sekarang ni saya potong dulu ya, Encik. Laju sikit tau. Dah nak ambil waktu dah ni. Dah nak habis dah? Aduh, tak sabar dah. Sabar. Kita ada 10 saat lagi. 9, Sabar. 8, Sabar, Encik. 6, 7. Terbalik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teret. Sahur. Macam mana lah pergi dia? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap betul. Rasa dia creamy. Sebab apa? Kombinasi daripada Milo dan juga avocado tu. Dan of course lah, bila minum, rasa lebih bertenaga dan rasa cantik. Next nak call up siapa? Sherry nak panggil. Beliau ni memang back to back shooting. Job dia memang macam ni, bertindih-tindih. Mampu ke dia tu nak survive bersahur dekat set shooting? Boleh ke tidak?